Okey, ni dia. Depan saya ni adalah laksa. Laksa pining kalau selalunya laksa pining korang suka pakai ikan apa? Ada yang pakai ikan kembung. Ikan kembung ada yang pakai tak? Yang pakai ikan sardin. Ada pakai apa? Tin sardin tu kan. Ikan dalam tin sardin tu. Ada juga yang gunakan ikan apa tu? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri mahal lah sedikit kan. Nak jimat sikit pakai ikan sardin. Ada tak korang pakai ikan lain? Yang ni korang boleh buat dah sendiri. Senang. 2-3 kali korang boleh makan. Lepas tu korang letak telur, dah jadi laksa sarang burung. Korang letak lah. Kalau apa-apa yang korang laksa korang suka letak bawang ke timun ke kan. Ada setengah letak nenas. Lepas tu dia punya mi ni ada yang mi keras, mi yang kering ataupun mi yang basah. Saya suka jenis mi macam ni lah. Okey lah. Apa-apa pun kita bismillah, bersyukur kita masih digunakan rezeki. Okey, ciao. Assalamualaikum. Bismillah.